Alright. So next adalah event schedule. Event schedule ada dua, single session dan multiple session. Single session ni bermaksud event anda berlangsung daripada satu tarikh ke satu tarikh, iaitu contoh Jumaat, Sabtu, Ahad. Contoh saya letak dekat sini, cari tapak sebagai nama package. Deposit adalah harga security deposit yang vendor anda perlu bayar. Selalunya untuk anda close dengan vendor anda dengan lebih cepat adalah RM300 ke bawah, paling cepat RM50 ke RM100. Description ni anda letak je full description, apa yang mereka akan dapat, and then generate dates. Macam saya cakap tadi, contoh event kita berlangsung Jumaat, Sabtu sampai Ahad. So untuk bulan Julai ni awak tekan je 17 start, end date pada 19 hari bulan 7. Start time dengan end time ni adalah waktu mereka mula perniagaan dan tutup perniagaan lah. Contoh kat sini adalah 9 pagi sampai 6 petang. So anda akan nampak 3 dates will be generated kat bawah ni, and tekan je generate 3 dates. Then anda dah ada event punya schedule dekat sini. Selesai. Okay. Tapi jika event anda melibatkan dalam satu bulan tu ada setiap minggu, anda boleh tekan sebagai multiple session. Letak je. Contoh saya letak kat sini. Session name adalah cari tapak. Anda akan dapat dekat bawah ni. Cari tapak 1, cari tapak 2, cari tapak 3. Deposit amount adalah security deposit yang mereka perlu bayar. Gap between session adalah bermaksud sama ada secara mingguan, secara 1 bulan 2 kali, bi-weekly, monthly setiap bulan ataupun custom. Selalunya saya nasihatkan EO untuk letak custom. Okay, interval adalah gap di antara hari-hari event tersebut. Contoh, saya letak dekat sini, saya nak event saya 1 bulan 4 kali, and setiap sekali event saya adalah pada hari Sabtu dan Ahad sahaja. Okay, so kalau awak tengok bila saya tekan series date pada bulan Ogos, 1 hari bulan event saya bermula sampailah 31 hari bulan 8. Okay, 9 pagi sampai 6 petang. Anda akan nampak bila saya scroll bawah ni, banyak session yang berlangsung. Sampai 5 session. Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad. And generate session tersebut. Dan awak dah dapat full details.